Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita bersama Sembang Marhain episod 1. Episod yang pertama hari ni kita nak cerita sikit pasal background dan sedikit sejarah macam mana adanya episod ini. So hari ni kita ada 2 orang kita punya team, dan hopefully team ni akan kekal lah. Sebab kata Alif Ahmad, kekal lah selamanya. Okay, so hari ni kita ada Alif Ahmad. Yes. Okay, dan kita ada Megat Syazli. Halo. Dan saya Firdaus Ashaj. So kita 3 orang ni yang akan buatlah program ni kan. Bersembang, bawa isu-isu rakyat Marhain. Dan kat sini ada kursi kosong yang mungkin kita akan bawa siapa-siapa kita punya tetamu lah untuk kita panggang. Panggang lah. Kalau panggang memang, kalau panggang memang kebarangkalian orang nak hadir dia kurang lah. Tapi kalau dia dapat duduk sini, dia hebat lah. Sebab kat sini kita cerita benda-benda yang bukan bunga-bunga lah. Kita cerita benda-benda yang panas dan kita sampaikan fakta-fakta yang betul lah. Hopefully, insyaAllah. Okay, geng. Okay, kita boleh mula lah kot. Kita dah boleh mula dah. Okay, macam ni. Mungkin orang tak kenal kau Firdaus Ashaj kan. So mungkin ni peluang untuk kita beritahu kepada penonton-penonton dan pendengar siapa itu Firdaus Ashaj. Dan bolehlah supaya orang pun interested nak tahu kan siapa tu Firdaus Ashaj. Yang orang tahu mungkin ada isu dengan ada artis orang tu hari tu. Okay. Itu je lah. Yang macam tu lah. Sebab ada puak yang berjaya dapat cari kan tu. Hebat orang tu. So basically aku start macam mana nak cakap lah. Aku bukan, kalau ikutkan yalah penonton mana nak tahu kita ni, aku rasa background aktivis ni kita ni. Itu yang orang panggil lah. Orang panggil kita ni aktivis ni. Start daripada kita punya Justice of Bella tu lah. Aku rasa tu yang first lah, yang buatkan kita hook sebenarnya. Tapi asalnya aku bukan ke arah situ, bukan writer, bukan nak fight isu apa-apa pun. Aku mengajar, Alhamdulillah, pensyarah, tapi dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. So that's why kalau isu kanak-kanak ni dengan aku ni, dia kira personal lah. Itu sedikit lah pasal aku. Umur berapa umur? Umur sekarang. Aku tanya je, kalau tak nak jawab tak apa, jawab rahsia. Rahsia. Biarlah rahsia. Episod 1 dah kena review ni. Asal mana ceritalah sikit. Anak Datuk ke Tan Sri? Patutnya korang yang kena cakap ni. Asal aku boleh berkata aku bangga budak Taman Medan lah. Taman Medan? Taman Medan. Dr. Dulu Hafiz. ikut Kampung Medan. Dr. Hafiz punya part. Kau punya YB lah kau? Eddie Kana tu kau? Eddie Kana pun satu bas dengan aku. Eddie Kana satu bas. Tak tahu kalau dia ingat lagi lah. Tapi memang kita satu bas pergi sekolah sama. Apasal dia kaya, apasal kau tak kaya ni? Itulah pasal bas yang sama ni. Laluan yang berbeza lah ending dia. Siapa Alif Ahmad? Siapa? Apa karakter kau? Dari mana? Apa karakter kau sebenarnya ni Alif Ahmad? Okay, bismillah. Siapa yang kenal aku daripada kecil sampai besar, dia akan tahu aku ada satu karakter yang aku suka melawan. Aku tak pernah kisahlah siapa, aku kecil ke aku besar ke, aku memang sentiasa melawan. Dan aku lahir fighter lah. Mungkin fighter. Tak pandai kata, tapi memang suka lawan lah. So dan aku lahir daripada rahim orang miskin, orang susah, bukan Tun Razak, bukan Sultan. So hanyalah orang biasa. So memang sesuai lah Sembang Marhain ni. Memang aku tak tahulah kalau si Megat ni anak Tan Sri. Nanti kita tanya dia nanti. Boleh. So kita, memang anak orang susah, membesar dalam keluarga yang struggle, pernah duduk kampung, pernah duduk bandar, dan pernah merasai kesusahan kampung dan kesusahan bandar, which is urban poor kan. So belajar, mak dengan ayah tak belajar tinggi, memang suruh belajar je untuk jadi pandai, tak ada guidance untuk nak jadi apa. So apa yang kita nampak pada waktu tu, itulah yang kita kejar. Zaman tu pandai, dia ada 2 je masa tu, sama dia jadi doktor atau jadi engineer. So belajar pandai-pandai. Lawyer bukan? Lawyer tak tahu, tak pernah dengar masa tu. Budak kelas sains. Kau sains kan? Sains. Budak pandai. Budak pandai. So belajar rajin. Walaupun dengan penuh masalah dekat sekolah kan, dengan cikgu, dengan apa semua, ada pengalaman melalui fasa
remaja yang ada masalah dan sambung belajar di luar negara. Balik Luar negara tu kat mana dia? dekat Australia. Okay. Berapa tahun kau kat Australia? 10 tahun. Ui, lama bang. 10 tahun. Lepas habis belajar, stay sana, kerja. Lepas tu buat bisnes. On the way dalam masa 10 tahun tu pernah lah kerja dekat Abu Dhabi dengan dekat UK. Setahun. Dekat Australia dulu kau belajar course apa? Mechanical engineering. Okay. Budak pandai, dah smart. Budak pandai. Budak pandai. Ya, budak pandai. So kau dah 10 tahun dekat Australia, kau terus balik sini ke macam mana? Okay. Memang asalnya memang daripada dulu lepas grad memang rasa nak balik, sebab itu yang masa kita mula-mula dapat sama kita belajar graduate, skor, balik jadi engineer, kerjalah. Kita nak kerjalah Petronas ke, TMB ke, memang tak fikir nak berniaga ke, nak stay sana ke, memang tak pernah terfikir. So memang setiap tahun berazam, berikrar nak balik. Cuma tak dapat peluang. Macam peluang tu banyak dekat sana, dapat kerja dekat sana, dapat peluang berniaga dekat sana, dapat bos yang baik dekat sana. Tapi memang setiap tahun fikir nak balik. Sebab apa? Sebab aku dihantar dengan duit rakyat. So sebab itulah setiap tahun nak balik. Mara. Aku anak Mara. So memang kita. So memang setiap tahun fikir nak balik. Sampailah satu masa siapa yang kenal aku punya partner aku, Nick Izwan, dia cakap aku, dia kata, "Weh, kau bila nak balik ni, kau bayar balik duit rakyat." So benda tu apa nama, trigger dan apa nama terngiang-ngiang kata. Dia kata it's time untuk kau balik. Dia kata berbakti kepada nusa dan bangsa. So 2016, 2017, dalam 2016 tu aku dah start balik lah. Tapi aku ulang alik. Aku dah try lah set up business, invest something dekat sini, ulang alik. 2017 barulah aku permanently balik, dan aku confirm permanent balik selepas COVID. Bila COVID tu aku tak boleh balik Aussie. Rumah aku tinggalkan, harta aku kat sana semua aku tinggalkan. Aku tak tahu apa jadi rumah hantu ke apa. Mungkin aku plan dalam 2 tahun ni aku balik nak pergi tengok lah, sebab aku dah tak balik ni. Aku dah lama tak balik. So memang aku dah duduk sana lama kan. So memang aku nak kena balik lah. Sebab aku dah tinggal kan. So itulah sebab sikit apa nama pasal aku. Background kau lah. Dia kalau nak Basically sebab COVID tu memang ada hikmah jugalah untuk kau berbakti pada rakyat Malaysia ni. Dah sebelum tu memang kita dah balik dah. Cuma mengkonfirmkan adalah sebab aku dah tak ada tempat nak balik semula dah. Tak ada rumah. Kau milestone sebenar-benarnya dekat Malaysia ni lepas COVID tu lah. Faham. Okay. So kita dah megat pula. Okay, untuk aku lah, nama Megat kan, macam biasa. Aku lahir dekat Kampung Baru, KL. Aku punya kampung pun KL. Membesar dekat Putrajaya Jaya. Ada belajar dekat UIA, ambil undang-undang. Selamat PAS. Aku ada sedikit cerita lah, sebab aku dengan dia ni satu sekolah, satu kelas. Betul. Aku dengan Firdaus ni kira memang budak PJ ni. Memang budak PJ lah. Tapi rumah dia kat Gombak. Rumah kat Gombak ni. Tak, pasal kat Gombak tu dapat tanah papasan daripada Kampung Seringan. Okay. Aku pelik sikit. Megat ni yang famous dekat Malaysia ni, dia ada 3 lah. Kau yang geng mana? Dia ada satu Megat Sri Rama yang bunuh Sultan tu. Okay. Dia tu dia ada Megat Tarawis. Okay. Yang pendekar tu. Dia ada lagi satu Megat Jonet. Menteri. Okay. Yang macam bini tu. Aku punya Megat ni pelik sikit. Pasal asalnya mak aku dilahirkan dengan most of family mak aku semua dilahirkan tanpa tengku. Tapi diorang family dengan time tu Tengku Anan. Jadi anak raja lah kau ni? Anak raja lah? Oh, anak raja. Dalam kita punya level ni, dia je bukan marhain. Royalty. Tak, tapi pasal aku membesar lah kat Irfan. Ni yang bukan marhain dia je. Oh, monarki ni. Ada darjat kalau dalam hierarki. Pasal kalau ikut ini yang faham lah, aku pun tak faham sebenarnya. Kalau mak dia tengku kan, anak lelaki dia mak dia tengku kahwin dengan orang kebanyakan, dia jadi wan. Anak lelaki dia jadi Megat. Dia sama level lah tu. Wan dengan Megat sama? Macam selalunya sama level lah tu. Kalau kata Wan Pantai Timur kan? Betul. Ni kalau kau Temenggung belah sini lah. Aku belah sini. Aku pasal yang aku tahulah, aku pun tak pandai sangat. Yang aku tahu pasal kononnya daripada belah Aceh.
So aku pun tak tahu sangat. Pakai je lah nama Megat. Aku dah ada, lahir dah ada kan. Tapi tak bantu pun. Aku tertanya juga lah kan masa kerja. Kalau nama Megat dia dapat gaji tinggi tak? Tak ada. Sama je kan. Aku masa sekolah, siapa yang nama Megat ni, aku panggil Mat Gad. Memang itu lah nama dia. Itulah kelebihan pun. Memang kalau kita punya level lah, kalau ikutkan kita punya level umur ni rahsia, tapi kita berada pada zaman yang sama. Kalau kau pakai lawak Mat Gad tu, kita sama lah. So, siapa yang kat luar pakai lawak yang sama, kita sama level lah. Betul. Okay, jadi kita nak move on topik yang selepasnya. Jadi macam mana kita boleh tiga ni boleh bertemu? Orang nak tahu juga. Sebelum ke situ, aku nak macam untuk orang tahulah. Idea untuk Sembang Marhain ni, Alif Ahmad dah propose. Dah bukan propose lah, dia dah cerita kat aku lama dah dia cerita kat aku kan. Alif dah cerita je, aku ada benda ni, jom datang. Untuk dia ajak jom datang tu je, aku rasa berapa bulan lah. Sekali tu baru datang sini. Baru datang sini. Aku datang, Lip, cantik buat ni Lip. Kau nak buat apa nama podcast tu kan? Kita nak buat podcast ni. Aku rasa sebab idea dia, aku nak cari satu platform yang benda aktivis tau. Bukan benda yang macam kau sembang. Yalah, adalah juga isi orang sembang kat luar tu kan. Tapi benda yang ketengahkan satu agenda untuk perubahan lah. Benda aktivis lah. Benda tu aku tengok kat dalam platform belum ada lagi. So aku tengok macam Alif dah buat benda ni. Cuma aku tertanya-tanya lah dekat Alif sebab aku tak berani nak cakap. Sebab dulu dia kata dia dah run benda ni dulu. Apa jadi kan? Apa jadi kan? Takkan aku nak cakap aku tengok kau dah run ni takkan. So kau cerita sikit, apa cerita sebenarnya? Tempat ni adalah aku punya tempat lah. Ini aku punya office. Aku ada satu member dulu lah. Aku malah nak sebut nama dia lah. Aku dah meluat kan. Aku ada satu member aku ni. Tak. Dia bukan yang ni. Dia yang first ni. Dia first dia yang datang. Dia approach aku dengan ni. Dia masa tu zaman tu orang belum buat podcast lagi. Awal lah. Sebelum KJ buat podcast, benda ni dah terset up. Dia dah lama dah. Masa tu dia datang propose dia nak buat Scrub Talk sebab dia nak gunakan aku dia. Sebab aku kata aku boleh buat, aku boleh duduk tapi aku tak boleh lead sebab aku ada kerja lain. Aku boleh nak tolong sembang apa semua dan aku rasa aku boleh bagi pandangan yang banyak sebab aku banyak terlibat dalam banyak benda aku cakap. Tapi aku perlukan orang yang pada grill aku lah untuk aku nak keluarkan apa yang aku ada. Kita kena sembang lah. So dalam masa yang sama, aku memang tak suka pergi orang lain punya platform. So aku rasa aku nak eksklusif. Kalau aku nak buat aku punya tempat aku. Yang aku keluar-keluar ni semua, kalau kau tengok semua ada hubungan baik dengan aku je. Aku keluar pergi ke platform-platform seharian itu semua. Yang lain panggil, TV panggil pun banyak je aku reject yang kalau panggil atas aku punya personal capacity memang aku tak minat. Kalau panggil sebab screw, sebab business, aku okay. So aku set up lah tempat ni untuk Mamat tu. So aku join lah, dah buat recording. Sepatutnya dia kena edit dan dia kena publish lah. Aku tak tahu lepas tu dia ride pergi mana, lepas tu dia tinggalkan tempat ni begitu saja. So tempat ni ada. So aku pula lepas tu aku duduk fikir-fikir, aku jumpa Akmal SK lawyer. Sebab dia kan ada media team. So dia kata justice kita juga jangan kita jugalah. So dia pun kata tak apa-apa, aku punya team media aku akan handle semua benda ni. So kita dah buat beberapa, asalnya 2-3 recording kot macam tu. So dia punya team media dia pula resign, dah tak ada orang. So dah terbengkalai lah listing. Sampailah bila Phil cakap dia nak buat podcast balik, kata tak apalah, welcome lah, pakai je lah. Apa yang ada dia ada, apa yang kurang top up. Cuma syarat aku nak kali ni buat itu yang dia sebut tadi tu apa, sampai apa kena kekal sampai kiamat. Sebab apa? Sebab aku rasa kalau dah invest, buatlah sampai jadi. Apa jadi pun orang dengar ke tak dengar ke, this is our place untuk kita cakap apa kita nak cakap. Sebab selama ni pun aku duduk bertekak dengan Megat pun selalu tapi cuma tak dirakamkan. Tapi kalau orang dengar, mungkin orang boleh ambil input. Macam ni Alif tipu dalam kot. Orang boleh tahu pula kan. Sebab Alif punya syarat untuk aku dengan Megat join ni, sebab aku pun aku jumpa Alif kata aku tempat ni cantik lah ni. Aku cakap memang cantik sangat lah tempat ni. So aku cakap Phil, aku nak kau masuk tapi kau kena invest lah. Cakap apa dia kau ni? Beli kamera. Aku cakap kamera kan. Sebab aku punya kamera dah outdated kan, dah lama. Betul. So aku fikir macam aku tanya Alif, boleh tak aku nak buat lagi seorang masuk ni kan. Siapa? Aku nak buat Megat. Boleh tak? Cakap boleh, tapi kamera juga. Maknanya masing-masing parking kamera. Faham. So masing-masing ada letak benda kan. So sekarang ada 3 biji kamera. Dia seorang satu punya kamera. Ya, seorang satu punya kamera.
Memang kita beli 3 kamera. Memang seorang satu ni pakai kamera masing-masing. Ini adalah komitmen kami. Untuk buat benda ni lah. So aku harap kita orang pun, macam aku cakap tadi lah, benda ni kita akan berterusan. Betul. So aku tak tahu lah episod 1 ni macam mana orang nak terima nanti. Kalau korang ada idea apa-apa, nak suruh apa, apa yang nak disembangkan, korang komen je lah nanti dekat bawah tu. Nanti adalah yang tim kita akan ada tengok isu mana yang korang nak kita orang push, korang bagi tahu. Sebab korang tahu background orang macam mana. Sebab yelah, Alif, aku impress pasal kau. Macam aku cakap tadi lah, aku dengan Megat, kita orang ni memang dah start buat benda ni, itu pun dah lambat sebenarnya. Ni kita nak cerita sejarah macam mana kita 3 orang ni berjumpa. Okay, aku start ni dah lambat sebab masa tu aku rasa kau dengan tim Kak Mona dah jalan dulu untuk Justice for Bella ni. Betul? Sebab aku tahu time tu ada first memorandum. Kita tak ada. So aku contact Megat. So cerita macam mana aku masuk lah jadi benda ni lah kan, benda yang korang panggil aktivis untuk tim Justice for Bella ni, advocacy lah. So orang panggil sebab time tu aku sebenarnya aku dah dengar pasal adik Bella ni. Aku rasa 2-3 hari kes tu dah panas lah. Dekat seminggu lepas tu aku macam fikir, aku tak fikir apa-apa, tak rasa apa-apa time tu. Sampai satu hari tu aku nampak JKM sita rumah bonda. Itu yang buat aku trigger. Oh, lambat lah. Lambat. Itu yang buat aku trigger. Sebab aku tahu isu sita tempat ni semua ni memang itu dalam bidang aku mengajar lah. Maknanya kalau taska, tadika yang tak berdaftar ni kena sita. So tapi yang buat aku trigger tu sebab aku tahu soalan yang aku dapat adalah, aku tahu JKM tahu rumah tu wujud. Of course. Aku tahu sebab macam mana benda tu boleh wujud sedangkan tak ada lesen. Itu yang buat aku start join. Aku contact Megat. Cakap, Megat, tak ada kes ni Megat. Dan tu aku tak kenal ni. Yang lain-lain aku tak kenal. Aku call Megat cakap, okay, apa dia? So aku explain lah pasal rumah bonda ni, apa kes dia, macam mana kita nak develop apa semua. Megat kata, okay kan, kau time tu sebab ni memang tak suka budak Lip. Dia ni tak suka budak. Untuk pengetahuan, Megat tak suka budak, tapi Megat antara orang yang fight untuk kes budak. Adik Bella ni lah. Dia adalah bukan tak suka budak. Biar aku terangkan sedikit ni. Dia nak kena fitnah ni. So kena ada time sikit untuk terangkan. To set the... Dia kalau nak selamat, yang record ini kita kena potong. Yang tak boleh saman. Tak apa. Tapi to set the record sikit, bukan tak suka budak, aku tak reti nak layan budak. Dia memang daripada sekolah weh. Dia memang daripada sekolah. Dia memang keras dengan budak. Aku pun sama juga. Aku pun memang tak pandai layan. Aku pandai layan GoPren saja. Okay. Aku memang budak, aku kurang sikit. Tapi aku mak budak kau pandai layan. Mak budak aku pandai, insyaAllah. Itulah. Dia pasal kalau nak cerita berkenaan berkembangan aku macam mana boleh involve dalam kes Justice for Bella ni, pasal asalnya aku ni a bit traditionalist lah. Training sebagai peguam, ada buat kes-kes aktivism sebelum ni ataupun advocacy berkenaan kes stakeholders, budak-budak takupi dan sebagainya yang tanpa warga negara lah. Tapi aku tak pernah pandai menggunakan social media. Dan juga aku tak nampak dia punya value, dia punya nilai dia sebelum aku involve. Because case for Bella ni memang bagi aku dia mengajar aku actually boleh satu tool yang sangat kuat. Okay, bila pasal isu dia macam ni, pasal bila Firdaus contact aku cakap for case Justice for Bella, mula-mula sekali dia bagi kat aku istilah akuan bersumpah oleh saksi. Ingat tak? Kau bagi aku benda tu. Ni aku punya first involvement lah. Dia bagi kopi akuan bersumpah saksi. Kerana ketika itu baru buat report kan, untuk siasat bawah Seksyen 31A, Abai dan juga Anayel. Okay, masa aku baca SD tu, aku rasa macam macam drama ya. Pasal bila aku tengok biar betul dia pijak kaki lah, dia nak menangis baca. Aku baca ni betul ke, macam cerita dongeng tau, macam cerita drama, cerita spektra. Betul aku cakap. Aku punya first instance bila aku baca, aku tak percaya. Tu terang aku cakap, aku tak percaya. Macam dibuat-buat, seolah-olah dia punya extent of dia punya apa yang terjadi kat Bella tu. Cakap takkan lah sampai dia pijak semua everything, macam gila tau. So time tu pun ada isu kerana 31A tu dia hanya siasat berkenaan dengan pengabaian saja dan tidak ada penganiayaan. Jadi ketika itu Alip dengan Kak Mona dah buat push kat Facebook berkenaan isu ni. Dah macam-macam kena lah, dah kena panggil polis semua, phone pun dah kena panggil, phone dah kena rampas dan sebagainya lah. And then aku tengok daripada background, pasal aku tak involve lagi, baru nak study benda ni.
Dan aku nampak dengan penggunaan daripada social media, Muradi dan juga Alif dan juga orang-orang lain macam kau pun dah ni, dia bagi impact yang positif tau. Di mana kerana benda tu sangkut dekat polis, sangkut dekat Abai saja. Sampailah kita hantar memorandum yang pertama tersebut direct kepada AG. Jadi bila direct hantar direct kepada AG tengok SD sama yang aku baca tu. Kemudian dia panggil balik polis, kenapa benda ni tak ada dalam you punya IP, information paper. So itu yang aku macam actually benda ni ada powerful impact lah dekat kes macam ni. Itu yang buat aku terus tergerak hati lah. Okay, maybe aku tak pandai media, aku tak ada follower ramai, tapi aku boleh bantu dari segi nasihat dan sebagainya sebagai seorang peguam lah. Basically banyak nasihat aku lah. Macam tu. Kau lah. Aku yang bulldoze benda tapi tak ada knowledge ni. Kau yang paling bahaya sebenarnya sebab kau betul-betul lah pernah melus canon. Aku tak betul tengok. Aku ni sebab aku dah experience masuk. Betul. Aku tahu nak control. Banyak memang dia akan post aku. Okay, macam mana? Delete balik. Bahaya kau tulis macam ni. Macam mana kau boleh termasuk? Aku benda ni apa dulu aku nak tanya kau sebenarnya. Aku memang macam aku sebenarnya macam Kak Mona, kita dah tahu dia memang kes orang cari dia kapla. Dia memang kapla betul kan. Sebab aku pun yang joinkan aku dengan korang pun Kak Mona. Nanti satu hari kita akan panggil Kak Mona duduk sini, kita akan tanya dia. Tanya dia pula. Betul. Kita akan tanya dia. So macam mana macam mana kau boleh masuk lah? Aku asalnya kalau kau nak cakap memang aku memang dijemput oleh Kak Mona. Dia yang contact aku dekat Facebook sebab dia fan aku. Aku tak fan dengan dia dan aku dan aku memang tak setuju pun masa tu dia punya perjuangan dia kan duduk lawan poligami scam. Yelah time tu kan. Betul. Aku pro poligami, scam tak scam aku pro. Faham? So aku cakap dia ni apa hal ni sebenarnya. Tapi aku buat tak tahu je lah. Aku lantaklah sebab itu pandangan masing-masing kan. So bila dia contact aku dekat Facebook, dia punya ayat dia memang betul-betul macam ada masalah lah. Dia kata, Alif, I need your help, I need your phone number. Aku cakap apa hal makcik ni? Sebelum tu kau tak pernah berjumpa dengan... Tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Dia DM kau lah? Tak pernah sama. Dia memang dia DM kau lah? Dia messenger aku. So yang tak compress, hantar dekat saya punya Telegram. Hantar. Lepas dia hantar, aku buka video tu, aku terus cakap, oh shit. Video yang mana tu? Video yang Kazu yang asal tu lah. Aku cakap something wrong. Aku mula-mula ingat waktu tu budak tu adalah siapa tau? Aku ingat budak lelaki. Aku cakap yang ni anak Kongo mana ni? Kan punya teruk maksudnya kurus, gondol, macam lelaki kan. Aku pun tengok betul. Lepas tu aku macam biasa. Aku ni dah banyak kena saman, banyak kena naik turun. Kena panggil polis kan. Sebelum tu kau dah ada kes lain? Aku ada lah benda-benda lain yang aku fight sebab aku banyak lah. Aku memang tak terlibat dalam grup tau. Maksudnya aktivism ni aku tak pernah. Aku tak katalah aku nak berjuang apa. Sebenarnya aku punya idea aku dulu adalah aku nak ajar dia masyarakat supaya dia tahu semak kebenaran. Tu asalnya tu yang scam-scam ni kalau korang perasan cara aku tulis, aku bukan aku sekadar bongkar, aku ajar kat mana nak check apa benda nak buat kan. So bila aku dapat itu, aku cakap Kak Mona ni dah buat police report belum? Aku malah lah aku kalau kita report dia kan. Tu rupanya dah buat police report dah 2 minggu. Bainun masih tak kena kutip, tak kena panggil. Sangat pelik dan unik. So, bila aku tengok something wrong tu aku tanya siapa ni? Dia ni dulu pernah Puteri UMNO bla bla. Aku okay lah fine. Okay, first step yang aku buat pada waktu tu bila aku dah study saja, aku dia ni ada something, ada link yang kuat lah. Benda yang aku buat adalah waktu tu aku contact aku punya team aku. So aku panggil Haris Nasril, aku panggil Mahmud Jumaat, dan aku contact siapa lagi seorang okay, aku panggil Firdaus Ahmad, Pidomat. Nak jadikan cerita, Pidomat ni pernah kerja Petronas, Kak Zu pun pernah kerja Petronas, dia orang kenal. So aku dapatlah direct contact terus dengan Kak Zu waktu tu. So aku dapat dengar yang cerita sebenar. So bila aku dengar cerita sebenar, dalam kepala aku senang je. Dalam kes benda-benda budak-budak selalunya yang kita tengok hari ni, mereka esok kena kutip.
Ya, betul. Tapi untuk gimana dia punya alasan dia sekian COVID dah. Tak apalah, dah lepas COVID kutip lah. Tapi dia tak pernah kena reman. Aku rasa rare. Mungkin kena sehari lah yang tak kena, yang tak sambung lah. Orang lain semua kena sambung kan. Wallahualam, aku pun tak ada detail tapi aku tahu macam tu lah. Itu aku boleh jawab kenapa jadi. Pasal aku punya involvement dari segi legal dalam kes ni, permulaan dia kerana isu dia pasal mula Firdaus cakap aku kes ni. Kemudian ada aku pergi masa ketika itu belum lagi dipanggil kan, baru yang first case. Isu dia kerana dia melibatkan saksi tau. Siapa yang nampak, dia perlukan saksi mata. So ketika itu semua saksi-saksi ni masih lagi tinggal dengan Mainun. Itu yang kelakar tu. Yes. Anak angkat masih lagi anak angkat. Itu yang kelakar tu kan. Betul. Jadi banyak orang tak tahu kerana bila kejadian tu berlaku, yang buat aduan is Kazul kan. Dia polis tu. Kazul tak nampak apa yang terjadi kat dalam rumah. Dia hanya nampak kecederaan di luar. Kat luar tu, luar saja. Jadi bila dia bawa pergi ke balai dan dia buat medical punya report sebagainya, dia perlukan lebih information lah. Dan semua saksi-saksi ni berada di bawah control of Mainun. Masih lagi anak pelihara dia. Jadi bila dia panggil orang semua datang untuk bagi keterangan, diorang masih lagi Side Mainun. Side Mainun pasal masih lagi mak. Dan bila kau dah push benda tu, aku ingat JKM ada buat satu menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Di mana dia raid, dia masa yang seal tu kan. Bila dia seal rumah tu, dia bawa keluar, dia dua tempat rumah bonda dengan rumah dan Mainun. juga rumah Mainun, rumah dia yang tinggal. Jadi dia pergi ke situ dan semua kanak-kanak dalam rumah tu dibawa, diselamatkan lah. Diselamatkan dan diletakkan di bawah jagaan JKM selama 3 bulan. Okey, 3 bulan ni yang essential. 3 bulan ni pasal kerana sebelum ni semua saksi ni masih lagi di bawah jagaan Mainun. Betul. Jadi macam ni nak bagi keterangan terhadap, memang tak boleh lah dia ada pasal dia ada, orang cakap dia ada unfair advantage ataupun dia ada influence, direct influence kepada anak-anak mereka ni semua. Jadi bila telah dibawa kepada JKM 3 bulan, ini yang aku involve. Ini yang ramai orang tak tahu ni, tuntutan anak angkat. Starting case untuk yang sabitan kedua. Betul. Boleh dapat. Maknanya yang penganiayaan tu. Ini starting dia kan. Pasal aku this one dah lama dah lah, tapi aku rasa boleh bagi tahu sekarang kot. Boleh cerita lah. Cerita lama dah. Satu lah aku tak nak bagi tahu. Ini eksklusif lah kat sini ni. Eksklusif. Yang ni kes Megat dia lawan tuntut anak-anak Mainun ni supaya pergi ke JKM. Betul. Kerana ketika isu tu, kanak-kanak semua tersebut berada di bawah jagaan JKM. Okey. Lepas 3 bulan, dia akan bawa kepada depan magistrate, depan mahkamah, depan hakim. Hakim akan meletakkan satu perintah jagaan yang berpanjangan. So, persoalannya sama ada hendak diletakkan kembali kepada Mainun yang merupakan ibu dia ataupun kepada ibu kandung mereka ataupun kepada JKM. Okey. Jadi ketika, tapi apa terms time tu? Kita panggil Mainun punya terms? Ibu orang foster layak apa? Orang yang layak dan orang yang layak dan sesuai. Sesuai betul. Okey. Orang yang layak dan sesuai. Ini aku akan sebelah detail lah. Dia ada terms dia yang JKM punya terms untuk Mainun time tu bukan ibu angkat lagi. Dia foster mother. Dia bukan adopted parent, tapi dia foster mother, merupakan orang yang layak, orang yang layak dan sesuai. Jadi dia diberikan ini penting orang yang layak dan sesuai diberikan oleh mahkamah untuk menjaga budak-budak ni semua. Jadi dalam keadaan macam tu ada isu lah. Kalau kata kita dia dapat balik jagaan kepada budak-budak ni, kes ni tak akan boleh berjalan. 5 orang betul kan? 5 orang. Jadi masa ketika itu aku was contacted by JKM contact aku. Dia cakap maybe you can interview the parents. Aku bukan lawyer JKM lah. Dia cakap okay, sekarang ni dia orang ni semua ada ibu kandung masing-masing. Dan ibu kandung masing-masing ni semua mak bapak parents lah, mak bapak kandung. Semua tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi maybe you boleh jumpa kepada ibu bapa kandung ni and explain what's going on. Jadi aku pun jumpa semua. Dan memang aku sedih lah bila aku dengar. Dan aku dengar dia punya keadaan ni memang marahin. Kalau cakap pasal marahin ni memang marahin betul. Dia orang dah bukan level main. Dia fakir miskin. Betul. Belum kecil staff dah. Betul, memang teruk sangatlah dia orang. Pasal ada yang apa terpaksa. Mana ada ibu bapa yang sanggup jual anak, bagi anak kepada orang lain. Jual anak lah seolah-olah jual anak. Betul. So dia bagi anak kepada Mainun ni pun mostly because
diorang tak boleh nak jaga dah. Mungkin anak ramai, mungkin ada masalah kat rumah, masalah keluarga ya. Jadi bila dia bagi kepada Bainun ni, semua dia amanahkan kepada Bainun lah. Jadi bila aku jumpa parent-parent semua ni, isu dia is untuk aku ketika itu Bainun dah ada akuan bersumpah daripada ibu bapa kandung. Bainun pandai. Bainun punya grup sebelum pergi mahkamah, dia dah jumpa semua parent-parents ni. Parents ni buat akuan bersumpah mengatakan bahawa dia nak letakkan balik budak-budak ni kepada Bainun. Ni masa yang kes lah. Masa kes lah. Itu isu dia. Kira bagian kerja nanti adalah untuk nak dispute benda tu. Lawyer Bainun bawa akuan bersumpah dari ibu bapa diorang yang dah sign akuan bersumpah, mengatakan bahawa diorang setuju untuk meletakkan kembali kanak-kanak ini kepada Bainun. Kalau impact dia, kalau dia letakkan kembali kepada Bainun, memang kes ni takkan berjalan lah. Sebab apa? Saksi di bawah kawalan dia. Jadi ketika itu dia cakap, okay, you kena advise parents ni sebenarnya. Jadi aku jumpa one by one. Itulah JKM minta untuk advise. Dia cakap you kena advise, because diorang ni lawyer yang signkan SD ni adalah lawyer Bainun, bukan lawyer diorang. Jadi macam tak make sense lah, di mana seorang peguam yang yang mewakili seorang yang dituduh pergi jumpa mak bapak yang merupakan saksi. So dia punya pasal peguam ni, dia punya peguam yang mana ni? Dia ada banyak peguam. Ini Aminatul. Memang dia yang ni lah. Cuma bagi aku rasa tak proper lah, pasal kau punya interest menjaga Bainun, bukan budak-budak ni dengan ibu bapa dia. Jadi dia orang perlukan dia punya own representation. So bila aku jumpa kepada ibu bapa ni semua, aku jumpa one by one. Aku tanya, okay, cerita what's going on, and then itu aku involve lah dalam kes tu, di mana aku mewakili ibu bapa ni untuk lawan. Bila aku lawan, so kira first battle tu kau ni. Ada 6 official lah. Kalau official. First battle in court, kira kau lah. Betul. Time tu aku pun tak reveal sangat lah, pasal sebab kes tu kes bawah umur kan. Betul, melibatkan yang bawah umur. Jadi aku pun tak nak lah kan, kes dah selesai, okey lah kot, boleh cerita kan. Bainun pun dah masuk dalam, appeal pun dah kalah kan, dah mati kurus. Ada satu lagi appeal lah. Ada lagi appeal last kan, apa nama second appeal kan. Last. So itulah yang first shot lah. Orang cakap the first shot of the battle begin before pengabaian tu. Menang 6-6. Yang tu yang start dengan 6-0 tu. Yang tu yang aku dulu nyanyi 6-0 tu. Pelik. Itu yang tentu aku tahu orang pelik. Kenapa tiba 6-0 ni? Sebab kau memang dah represent semua untuk betul. Untuk semua. Kau dengan siapa tu? Ada seorang kan? Ni siapa? Allah, aku lupa dah nama dia. Hafiz Hud. Aku lupa. Hafiz Hud pun involve tak? Hafiz Hud involve untuk 2. Okay, cuma aku nak cakap sikit je. Aku tak puas hati time tu, aku tak dapat cakap. So aku cakap pada hari ni. Cakap kat Sembang Marahin. Cakap Sembang Marahin ni. Pasal masa kes tu, aku banyak mewakili orang-orang yang susah. Tahu. Jadi diorang ni bila diorang bagi anak dia kepada Bainun, Bainun tahu dia punya keadaan macam mana. Kenapa dia bagi. Pasal ada benda sensitif tau. Macam ialah orang susah. Ada yang kau serah ke anak kau tu. So dia tahulah semua cerita dia. Apa yang mak bapak ni punya cerita. Dia serang kepada anak. Dia keluar semua. So lawyer Bainun, okay, yang aku geram pasal dia panggil mak bapak ni kepada stand. Dia grill lah. Dia grill kau. Dia grill cakap sebenarnya, you tahu tak makanan favourite anak you apa sebenarnya? Tak tahu. Pasal Bainun lagi tahu. You tahu tak sebenarnya yang bagi makan semua apa, yang bagi jaga semua siapa? You tak kisah pun pasal anak you. Macam tu. Okay, yang grill aku okey lagi. Lepas dah habis grill, dia cakap apa tau? Kami tak ada bantahan sebenarnya. Okay. Daripada segi taktikal untuk orang yang tak faham situasi okay. Apa dia? Okay, dari segi taktikal. Okay. Apa signifikan dia buat macam tu dekat mata hakim? Dia macam ni. Untuk dalam cross, kau biasa kau hantam saksi yang tak support kau, tu normal. Okay, itu normal pasal kau nak menangkan kes. So dia grill tu bukan pasal dia nak menangkan kes, pasal dia tak ada bantahan. Dia grill tu pasal dia boleh. Dia nak malukan orang tu. Dia nak malukan je. Nasib baik bukan apa-apa public court. Saya bukan public court, sama children court cover. So semua cerita dalam kain semua dia keluarkan. Itu yang aku jadi panas. Aku ingat masa hari last tu, aku tanya Bainun, aku berapa meja semua. Aku mengamuk. Kau maknanya kau cross Bainun lah. Aku cross Bainun. Memang aku mengamuk dalam court. Time tu memang aku panas dengan lawyer dia.
Okay. Pasal aku rasa kau kalau aku tak kisah kau nak buat kerja kan, okey lah, tak ada masalah kan. Tapi bagi aku bila kau tak object, bila kau memang sebenarnya dah ada instruction untuk tak fight, tapi kau nak hentam juga, kau nak malukan dia, ni orang kampung bhai, mana tahu apa-apa. Yalah, dah memang dalam keadaan macam tu pula. Dalam keadaan macam tu ni, kau dah tahu memang susah family ni kan. Dia yang puak-puak ni memang. Ya, tapi yang dan benda ni berlaku juga lepas tu untuk kes yang kat Bella tu. Sebab kau tahu family ni macam mana. Habis semua dia lanyak. Ya, betul. Kau tahu family ni macam mana. Kau tahu kenapa budak-budak ni datang pergi rumah bonda ni. Betul. Macam aku tak ada objection macam orang cakap peguam memang kena. Betul memang. Tapi kau kalau buat for the purpose of fighting for Bainon, aku tak ada masalah. Itu memang function kau. Tapi bila kau buat, tapi kau last kau tak nak fight pun. Kau menggunakan kau punya knowledge sebagai itu untuk hentam. Yalah. It's unfair. Pasal kau lawyer. Dia orang biasa. So time tu kau lawan ni memang semua barisan lawyer dia ke ataupun semua dia. Aminatul ada. Tapi time tu yang apa nama nyanyi dah apa nama TikTok tu. Yang itu tak ada. Itu lambat. Itu iyalah sebab dia masuk. Itu datang kemudian. Dia ada cerita dengan kau kan. Itu nanti kita. Sebenarnya kita dah jumpa dia dulu sebelum dia tak tahu yang kita dah tahu cerita dia ni masa sebelum kes Bella ni. Okey lah. So sekarang kita pergi kat kau Lip. Pergi kat kau Lip. Abang macam aku cakap tadi lah. Okey, aku dengar nama kau ni setahun sebab time tu aku fokus dengan Megat untuk first kita punya preparation untuk second memorandum. Dan tu pun COVID ke apa, kalau pun semua online je kan. Semua online. Tapi kalau kau ingat first time kita ada dalam satu screen masa interview Sina. Dia bukan interview Sina, debat Sina tu. Debat Sina tu. Wacana Sina tu. Time tu baru aku cakap dengan Kak Dip. Time tu aku macam fikir Rasa Diva. Ya. Tu. So cuba kau cerita sikit macam mana apa. Okey, tadi kau kata kau tengok video tu. Okey. Tapi kau tahu benda yang kau nak review ni besar. Okey. So, macam mana kau apa yang betul-betul motivate kau untuk dan apa strategi kau sebenarnya? Okey, aku sebenarnya dia bila kes tu sangat dekat dengan aku tau sebenarnya. Aku ada anak OKU juga. Okay. So dia strong lah. Sebab itulah. Ramai orang tak sebab itulah orang lawyer aku panggil adalah Mahmud. Okay. Mahmud pun ada OKU juga. Okay. Apa nama tangan dia? So Mahmud pun itu yang aku dengan Mahmud jadi agak personal. Lepas tu dalam masa yang sama, aku rasa memang aku dalam kepala aku rasa tak kena dah. Apabila orang yang mendera, orang yang dituduh mendera pada waktu itu, kan? Dia tak direman. Bila kau tak direman, secara logik macam mana polis nak catch anak saksi-saksi ni? Betul. Lepas tu bila aku jumpa saksi-saksi ni, dan aku pernah jumpa saksi-saksi ni dekat balai polis. Okay. Tak aku ingat. Saksi tu dekat aku, dia boleh kata apa nama ni elok je cik. So aku cakap, aku terus cakap dekat Kazu, kita tak ada masa depan. Gila babi lah So itu untuk sampai level tu kalau orang tak faham, mungkin macam ingat tak ada apa, tapi kalau macam kita dah kat sini sampai saksi cakap macam tu betul. So motivation dia pada waktu tu adalah satu, aku rasa memang ada sesuatu yang tak kena, dan memang aku macam cakap benda ni dekat dengan aku. Dan kalau korang ingat lah nak jadi kejadian ni, aku pun baru tahu selepas Kak Zu bagi tahu aku masa aku dekat Australia dulu kan ada news tau pasal budak dewan jumpa bawah jambatan. Sebenarnya benda tu viral dan aku masa tu kesian ni. Aku dekat aku ingat bila Kak Zu cerita aku cakap, inilah budaknya. Yes. Budak tu adalah Bella. Betul. So memang dia dah viral dulu sebelum tu. Bella ni memang dah ada dekat aku ni punya. So memang mungkin Tuhan dah takdirkan. Kak Mona pun panggil aku pun ada, dan aku rasa ketidakadilan tu telah berlaku daripada awal. Dan aku rasa sampai rasa tambahan pula bila kita tengok ada kena-mena, ada bergambar dengan family Zaid Hamidi. Aku dah ada all the information awal dah sebenarnya, cuma aku tak keluarkan dah masa tu. So aku rasa something wrong bila polis pun nak siasat tak nak siasat, fikir 10 kali. Dia nak reman pun tak boleh. Patutnya reman, apa baru kau boleh dapat suara sebenar budak-budak ni. Dan saksi-saksi dia pun masih duduk dengan Bainon. Lepas tu budak ni pun boleh cakap benda yang sebaliknya. So kita tak ada apa. So aku dengan Kak Mona waktu tu, apa yang aku buat adalah Kak Mona dengan aku, kita viralkan adalah untuk nak dapatkan saksi-saksi lain. Itu yang datang saksi-saksi rumah bonda tu.
Dan tahulah macam-macam cerita lah in out apa benda semua kan. Dan aku macam biasa, minda aku sentiasa skeptical bila aku tengok Biden ni tak pernah kerja apa. Macam mana kau boleh ada duit? Macam mana kau boleh kata fit and proper? Itu ramai anak jagaan dia tu ramai. Dia kerja apa, dan dalam court pun dia pun tak boleh nak buktikan apa benda yang ni. Dan dalam court tu dalam court dia ada cerita pergi Hong Kong lah, pergi US lah, jalan merata London apa benda semua. Mana dia dapat duit? So aku memang macam biasa, aku tak percayalah puak-puak ni. So bila aku rasa dia ni something wrong, which is kita rasa dia ni ada duit ni. So insting screw kau dah keluar tu. Dan tu lawyer boleh ramai-ramai, boleh peluk dia pun, something wrong. Kan? So bila benda tu dia dah main dalam aku punya kepala, so aku kena push something. Sebab aku tahu kalau kita tak boleh against dia orang ni through technical, we have to gunakan kuasa rakyat. Dan alhamdulillah bila kita push benda ni, dia menjadi. Dan dalam banyak-banyak kes yang aku buat, aku rasa ombak paling besar, betul. Paling power adalah kes Bella. Dan menariknya kes Bella ni, dia kalau korang nak tahu, tak ada satu politician nak ambil kes ni. Betul. Tak ada satu politician yang nak bersuara, walaupun kes ni dia meletup ni. Kecuali Rasa Riba lah. Tapi dia pun sebelum Mamat ni yang tu lepas yang tu. Lepas dia aku minta maaf lah dekat dia. Kita jumpa dia. Dan lepas tu apa nama kami best friend lah. Tapi tu lah cerita. Betul. Yes. Itu pun nanti aku rasa boleh cerita. Sebab aku rasa untuk tu aku ni nak kena unitekan orang ni. Aku cakap Alip, kita nak kena jumpa sama ni. Aku rasa kena cerita daripada mula sampai ke sampai ke situ tu. Aku rasa just nak buka jalan kau lah. Okay. Tadi pasal yang cerita pasal kes yang apa, dia selamatkan budak-budak dari JKM semua sebagainya kan. Okay, itu kerja legal lah. Dekat luar ni kena ada kerja dekat Marhin. Pasal kuasa ni takkan kan lah. Kuasa Marhin tu perlu. Jadi masa ketika itu Alip dengan Monadin dengan Firdaus kan memang push benda ni untuk kecoh. Untuk sang. Pasal kerana bila orang kisah pasal kes ni, orang kisah dan orang benda tu dah jadi tetapan ramai dan orang semua nak tahu, pressure semua. Jadi dia put the public officer under pressure. Dia put the public officer under pressure. So bila marry pula dengan grup-grup technical macam lawyer semua sebagainya, untuk hantar memorandum semuanya, dia sampai ke AG direct. Kemudian bila aku punya portion dalam ni small je. Aku cuma try dapatkan saksi-saksi ni. Bila saksi ni tak ada duduk dengan Bainon, dia duduk dengan JKM. Jadi ada time untuk JKM tanya betul-betul apa yang jadi sebenar-benarnya. Tapi yang apa nama kelakarnya, lepas budak-budak ni keluar pun, waktu tu charge pun pengabaian saja bang. Betul. Dia sampai si Yasmin lari. Yes. Okey. Yang betul. Apa nama cerita yang si Yasmin lari ni, macam mana boleh keluar SD, kau tak tahu apa sebab macam ni. Cerita macam ni. Kak Zu call aku, Lip, si Yasmin dah lari ni. Saya tak, aku cakap saya dah tak percaya ada ni cerita lain apa semua. Sekarang dia pusing, kita kena pusing. Akak kalau akak nak make sure dia dengan kita, tolong buat dua benda ni. Dua benda ni sampai kat saya punya WhatsApp, baru saya akan accept dia. SD dan polis report baru. Sebab itulah ada dua benda tu. Itu adalah aku punya sebab aku rasa aku nak defend apa benda, aku kena ada dua benda. To be fair, pasal aku pun tak nak lantar yang sebenarnya macam ni lah. Kerana dia orang ni semua budak-budak yang tak ada mak bapak. Jadi bila dia orang tak ada mak bapak, dia orang ni terumbang ambing. Tahu, dia orang macam kena ugut, kena apa, susah macam dia memang dia memang sangat tak stable. Dia punya emotional lah. Jadi kena ada support. So ini aku kena tambik Kak Zu lah. Kak Zu betul. Pasal Kak Zu main handle Yasmin, jaga balik, bina dia balik. Pasal ni yang kurang tau bila kes, kalau aku buat kes domestic violence pun memang macam ni, benda sama. Ya betul. Mangsa-mangsa yang kena ni kau kena bina dulu. Diorang tak nak beri, diorang ni tak ada nak anggap yang diorang ni mangsa. Diorang macam takkan aku kena macam ni. Jadi kau kena ada someone yang boleh tolong bina balik diorang ni semua, baru dia bercerita apa sebenarnya jadi. So once Kak Zu dah buat kerja background ni yang banyak ni untuk bina balik saksi ni, untuk dia confident. Untuk dia confident dan dia boleh cerita apa sebenarnya yang terjadi. Dia cerita balik apa yang sebenarnya yang terjadi, barulah kes tu boleh sampai. Pasal dia tunggu ni juga, dia punya medical juga. Ya betul macam tu. Tapi time tu aku rasa tim dah pergi. Kau dah pergi. Dah settle lah masuk. Memorandum dia punya isu dia waktu tu sebab dia orang bagi tahu sebab tak ada saksi yang tengok. Itu yang bila Yasmin punya SD tu siap,
barulah kita buat memorandum kedua tu. Begitu. Yang tu baru dia flip dan waktu tu lah kita guna untuk picit apa nama menteri-menteri. Ingat tak? Okey. Ni yang buka cerita ni. Ini yang buka jalan ni. Aku tak nampak orang sebab masa aku jumpa kes, okey lah contohnya bila aku structurekan kes ni dengan Megat, aku cakap okey Megat, sekarang ni dah, sebab kita orang dah tahu ada satu team, korang dah ada dah time tu. Engkau, Kak Mona, Mahmud, Haziq, siapa? Akmal, Firdaus, ramai. Kak Zu, siapa lagi? Hafiz. Tapi dia belah awal je lah. Ini grup yang lagi satu yang tulis ni. Kak apa? Kak Lily. Kak Lily, yes. Kak Lily. So dah ada satu grup ni. Aku time tu dengan Megat, Megat, Fatia dengan Kak Mona. Satu grup lain yang fokus kepada kita nak push kementerian time tu pasal akta. Sebab kita nampak kelopongan tu. Sebab aku cakap Megat, tim untuk make sure Bella selamat kat mahkamah ni dah ada. Aku cakap sekarang ni kita nak pergi cari orang yang letakkan Bella ni dekat rumah bonda. Betul. Pasal dia, aku rasa nak buka jalan kau ni, macam dia ada dua benda. Yang pertama yang perlu kita fahamkan, yang pertama adalah lepas kita dah make sure benda tu dah ada pendakwaan, ini dah pendakwa menyangkip kan. Kita serahkan semua segalanya dekat pendakwan. Dia lagi arif, dia lagi pandai, dia boleh bawa kes tu. Okey. Kita ada isu pula, kerana ada isu yang ketika itu macam tadi kau cakap, Lip, tak ada orang yang politician yang cover kes ni. Tak ada seorang pun yang sambut support. Tak ada seorang, betul. Okey. Pelik. Pasal time tu kalau kes lain laju ke? pasal ni OKU. Ya betul. OKU yang memang tak ada bapa. Macam ni tak ada orang, tak ada politician yang nak tunggang kita ni. Betul, tak ada. Dalam tak ada. Betul. Dan yang bestnya pada sekitar masa pada waktu tu ada kes adik Ain. Yang ada cikgu buat kecoh tu. Betul. Mazli Malik and the gang 70 orang MP boleh memekak dalam parlimen untuk kes ni. Katanya si Mazli Malik ada tolong lah, tapi aku tak nampak dia memekak dalam apa nama parlimen pun. Betul. Apa nama, sorry Mazli, so aku tak pernah menerima lah yang kau punya ni. Betul. Ada ketika tu pula dia punya menteri wanita is puan Rina Harun. Rina Harun. Ya Allah. Ini macam aku siap cakap ini Rina Harun ni kira bola gantung untuk pembangkang time tu. Memang bola gantung ni. Betul. Ya, walaupun bola gantung tak ada pembangkang ambil, dan bola gantung juga untuk kerajaan pun dia tak nak ambil. Korang pelik tak? Kenapa kes Bella ni dan tak ada mana-mana NGO liberal ke, sekular ke, aktivis kanak-kanak yang sama dia. Hantu-hantu ni semua pun seko pun tak nak ambil. Betul. Kerana betul. Aku pasal memang kita ni. Sebab itulah orang tanya kenapa aku terpaksa bersuara cakap, sebab aku mula-mula dapat pun aku pas juga. Seorang pun apa nama tak nak ambil. So dah lah aku bersuara, dan betul yang apa macam kau cakap, ramai orang ada kontak aku minta tolong itu dan ini, dan kebanyakannya aku tak layan sangat. Sebab apa? Kau sihat, kau bukan OKU, kau ada Facebook, kau boleh menulis. You have to fight for yourself. Adik Bella special case. Betul. OKU. Sebab dia tak ada sesiapa. Tak ada family ni, tak ada siapa. Because ketika itu pasal dia dekat KL tau. And then that's why aku pun macam pelik. Mana badan-badan aktivism kanak-kanak di KL? Feminis di mana? All this budak perempuan ni. Betul. Yang konon fight untuk human rights. Ni mana tak. Seorang pun tak ada. Yang bestnya puak yang lawan belah satu. Even child commissioner pun tak masuk lah. Tak ada. So ketika itu memang kita orang tengok macam tak ada orang yang tolong fight kes Bella ni. Macam dia macam hot potato tau. So ketika itu yang pasal isu dia, kenapa kau nak suruh orang ni fight? Pasal the reason Bainon boleh dapat Bella tersebut adalah kerana mahkamah menganggap dia orang yang layak dan sesuai. Okey, tu pun aku ada satu soalan juga sebenarnya. Macam mana mahkamah boleh lepaskan dekat Bainon dalam masa yang sama? Bainon tu tak kerja, tak ada apa. Macam mana? Apa yang mahkamah tengok? Dan yang paling kelakar, yang ni benda yang aku selalu persoalkan sebenarnya. Pada waktu itu Bella ini tidak ada identiti pun. Dia tak ada IC, dia tak ada surat beranak. Macam mana mahkamah boleh tentukan siapa tak tahulah apa dia orang panggil dalam court, orang yang sesuai bagi dekat si Bainon yang tak kerja, yang apa nama tak ada apa pun. Macam mana dia boleh lepaskan macam tu? Itu yang one of the thing yang aku borak dengan Firdaus juga, kita try fight. Pasal isu dia, bila aku tengok case tu, macam to me doesn't make sense. Di mana seorang yang tidak berkahwin, tidak ada proof of income, yang dah ada ramai anak jagaan dia di bawah dia, boleh dipilih sebagai orang yang sesuai. Bila aku tengok pula, dia ada isu dengan JKM juga sebenarnya. Kerana untuk mahkamah kanak-kanak, macam ni lah, kita faham.
Isu dia dekat rumah, dekat Malaysia ni dah ada tempat untuk letak budak-budak. Jadi diorang fokuskan untuk penjagaan di bawah keluarga. Maksudnya JKM yang recommend dekat Magistrate. Okey, sabar dulu. Aku akan sabar situ. Kira kerana benda tu Geram ni. kerana dah tak ada tempat dekat rumah-rumah penjagaan ni, mereka akan lantik foster mother lah. Foster mother ni maksudnya YDS lah, orang yang layak dan sesuai. Okey. So hakim takkan tahu siapa yang layak dan sesuai. Dia akan dengan recommendation. Yang recommendkan by non is adalah pegawai JKM. Maksudnya pegawai JKM ni lah yang bermasalah. Dia tak check lah. Aku boleh cakap dia tak check. sebab aku boleh cakap memang iyalah. Dia tak ada foundation. Okey, aku agree tak ada guideline yang clear. Ya, betul. Tak aku rasa pada ketika itulah sebab memang kenapa kita, sebab aku memang kau tahu aku memang fokus JKM. Kau punya structure JKM tu kita dah memang tahu sebab akta pengangkatan tu pun dah lompong. Akta taman asuhan, akta rumah perlindungan tu pun dah lompong. Sebab memang dia sebenarnya benda ni macam mana bela tu boleh ada kat tangan Mainun sebab akta ni dah kena game lah. Okey lah. For whatever reason lah, akta technical semua ni ada benda yang dia nak sebut. Dia macam ni je. Mana-mana dalam sistem ataupun orang nak check orang ni okey tak okey. Come on lah, proof of income ni. Betul. Common sense. Benda ni bukan rocket science. Takkanlah pegawai JKM ni punya level teruk sangat. Tadi macam ni. Aku pun tanya juga, apa dia punya guideline? Aku jumpa ini PUU JKM Aku kan tanya kat luar. Aku bukan sendiri. Aku tanya PUU JKM. Apa dia kata? Apa guideline dia? Tak ada guideline. Tak ada guideline. Dia dengar recommendation daripada pegawai pelindung. Itu macam je pegawai pelindung. Pegawai pelindung ni nama dia pernah disebut. Okey, aku boleh sebut kat sini nama dia Siti je lah. Dan dia ni telah ditransferkan sebab isu tu. Tapi dia tak dia yang recommend. Yes. Maksudnya okey, sepatutnya dialah yang kena buat apa nama. Dia yang kena buat judi tu lah. Dia ada masalah kat sini tau. Okey, Mainun ni dia dah lama dekat dalam humanitarian work ni. That's why aku pun ni benda ni lah. Pasal humanitarian work ni adalah salah satu lubuk duit, collect duit yang paling banyak. Yalah, collect derma kan. Collect derma. Dia dengan Syed Azmi memang nama dah TikTok. Dia dah buat apa payung payung. Aku nak tanya, adakah peranan penasihat mahkamah kanak-kanak tu memain peranan masa yang Magistrate nak bagi? Dia boleh recommend. Dia pegawai untuk pegawai apa nama? Pegawai apa tadi aku cakap? Penasihat mahkamah penasihat kanak-kanak. Penasihat mahkamah kanak-kanak ni selalunya dia akan panggil sama ada dia pegawai pelindung ataupun orang yang biasa kerja dengan kanak-kanak. Dia akan bagi recommend kepada Magistrate berkenaan dengan isu-isu kanak-kanak lah. Selalunya diorang ni tak ada impact sangat. Dia hanya untuk hakim tu consider. Okey. Pasal kena faham, hakim tak ada orang yang bekerja dengan kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak ni akan diinterview. Tak tahu. Kenapa hakim tak nak tengok tengok sikit apa dokumen kerana proof of income apa benda kau ni siapa CV ke? Dia macam ni. Semua ni based on pegawai pelindung punya report. Dia ada report. Report ni dia buat oleh pegawai pelindung. Aku rasa barang kalian pegawai pelindung scam ada? Dia akan show kan. So dia itu ada dia sign apa nama apa nama ni lah. Mungkin aku tak tahu lah. Bersumpah lah. Mungkin sekarang ni pegawai pelindung je. Panas dia bila dia tanya ni. Kau tahu ni dia lain ni. Betul. Kenapa? Macam mana? Mungkin pegawai pelindung je yang tahu berapa income yang buat. Pasal sepatutnya dia punya pasal dia guideline tak clear. Diorang ada borang tau. Pegawai pelindung ni dia macam kalau kat US ni foster apa? Pegawai social worker. So dia akan pergi, dia akan interview, dia minta dokumen semua. So dia ada borang yang standard untuk soalan-soalan tanya, untuk question yang dia sebagainya lah, based on that. There is no clear guideline. Satu lagi tu pegawai pelindung ni juga, diorang ni kurang manpower. Diorang kena buat 2-3 kerja. Tak semualah. Aku rasa pegawai pelindung kena tipu. Kerana kena game. Pasal kena ingat kes banyak. Kes banyak, berlambak-lambak. Jadi kau perlukan bantuan. Time nak pergi nak jumpa pun tak cukup. Gaji kerajaan banyak sekarang. Time pegawai pelindung tak leh. Pegawai pelindung tak. Tak banyak gaji dia sikit. Pegawai pelindung tak. Ini yang kita jumpa. Yang paling teruk, kalau diorang kantoi, bos orang tak cover. Aku dah tengok depan mata aku sendiri. Bos tak cover dia. Kita untuk pegawai pelindung kat luar tu, kita orang bukan nak condemn korang kan. Ini senario yang betul-betul berlaku masa kes bela, dan ini yang korang kena tengok. Kalau korang patut bersuara. Lepas tu kan aku pelik berapa lama Bella ni dah duduk dengan JKM. Apa pasal dia orang
tak buat pun IC itu aku kan jalan buat yang last. Jadi sekarang ni pasal yang benda berkenaan dengan kenapa Binance mendapat budak ni, kerana diorang perlu rely on orang-orang yang kerja aktivis ni dekat dalam KL ni. So Binance well known. Childcare Foundation memang well known dekat KL. Syed Azmi tu. Dia malah presiden kan tukar-tukar macam tu. Betul. Jadi well known. That's why orang bagi dekat dia. Pasal kebanyakan kanak-kanak ni dia serahkan kepada Syed Azmi bagi kepada Binance. Maksudnya DUD ni memang memang dia orang tak buat, mungkin dia orang buat based on trust lah. Betul. Mutual understanding, kawan-kawan. Dia ada isu networking kat sini. Dan dekat mahkamah pun memang tak strict lah untuk nak semak balik. Betul. Itu tak ada isu lah. Hakim akan based on SD je. Tak, berlaporan akhlak. Dia panggil laporan akhlak. Laporan akhlak ni disediakan oleh pegawai pelindung. Jadi pada aku pasal aku cakap Megat, time tu aku cakap Megat, kau kena tahu kuasa pegawai pelindung ni memang gaji sikit tapi dia ada kuasa. Tapi dia ada impact untuk nak hantar budak tu pergi mana. Betul. Dia punya recommendation report tu very high. Report ada value tau. So aku cakap, aku cerita kat Megat, Megat, situasi kat Malaysia ni pegawai pelindung ni nak buang kes. Budak hilang hari-hari ada. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi Facebook JKM KL, orang tengok budak hilang hari-hari ada. So diorang nak handle kes. Okay, sekarang ni aku ada kes ni. Okay, ada NGO yang nak ambil budak ni. Aku malah nak fikir ni, kita orang pun tak ada nak tanya budak ni apa. Betul. Ambil lah. Diorang dah tak cukup manpower, tak cukup tangan, tak ada tempat nak letak budak-budak ni. So untuk NGO yang tahu, okay, inilah kelompongan dia. Okay. Dia dapat ni. And then kenapa dia nak ambil? Kita faham? Dia ambil budak-budak ni pasal nanti dia boleh jaja dekat Instagram. Yalah. Minta duit. Dia macam GSB punya style lah. Tapi kenapa? Okay, untuk pengetahuan orang lah, Bella ni anak OKU yang ketiga dalam rumah bola. Dalam rumah apa nama ini? Yang ketiga. Maknanya kita ada, sebelum tu kita ada Adam. Baby Adam, arwah Baby Adam. Lepas tu kita ada Tulus. Tulus ada belum cerita. Tulus. Okay. Tulus ada dua. Maksudnya Bella yang keempat lah. Tulus ada dua. Tulus jiwa, Tulus bayar. Ada dua Tulus yang dekat situ. Dan baru Bella. So kenapa? Apa game dia? Korang rasa apa game dia? Kenapa rumah perlindungan ni nak ambil anak-anak OKU ni? Aku malah nak sembang daripada apa yang dia nak buat lah. Tapi aku memang skeptikal lah. Aku tahu semua ni drama lah. Aku punya personal opinion aku, ini adalah marketing, ini adalah business, ini adalah drama untuk collect derma. Especially bila the owner is not a multi-millionaire. Betul. Itu je sebenarnya. As simple as that. Kan? Yelah, of course lah. Mana-mana orang buat NGO ni, dia buat drama nangis sikit, akan ada sale lah. Itu je sebenarnya. Betul, dia jadikan kanak-kanak ni sebagai komoditi. Itu yang aku tak setuju. IC tu IC. Okay, ini kita pernah race dekat jumpa time macam mana dekat dalam dekat dalam magistrate tu, dengan orang tak ada identiti yang kau boleh bagi hak. Betul. Kau bagi dekat, maksudnya kau bagi barang ni apa benda ni. Betul. Dia tak ada kod. Betul, dia tak ada IC. Dia macam stateless lah. Sebenarnya dia macam stateless lah. Dia tak ada identiti lah. Benda tu aku raise dekat. Ini memang sebab bukan. Sebab Megat ni, kalau kau nak tahu Megat ni sebelum antara aku dengan dia dah buat aktivis dulu ni. Dia buat pada stateless banyak kan. Stateless kat Sabah banyak isu. Banyak budak yang tak belajar dekat sana ni, dia dah memang buat sana, bawa pergi buku lah education kat Sabah kat sana. So isu stateless ni, itu yang masuk Bella ni. Aku tanya ni situasi Bella ni. Tu yang macam mana kau boleh cakap tu? Dia consider stateless lah. Dia non-entity. Dia punya isu masa dia orang jumpa Bella ni, Bella tak boleh bercakap. Betul. So dia boleh cakap tapi tak tahu siapa. Tak faham lah masa tu. Time tu tak faham lagi lah. Tak tahu siapa parents dia. Betul. So ada orang kata dia ni anak Indonesian, tak, anak dia, itu, anak ini. Betul. Dia founding lah. Kita tak tahulah apa, tapi whatever it is, JKM telah membela dia almost 10 years. Betul. Setuju. Tapi kau tak bagi apa-apa identiti dekat dia. Betul. Ya, betul. Apa masalah? Okay. Ini aku tanya dekat PU dan juga time tu siapa aku pengarah. Kali meeting ke berapa kita jumpa? Pengarah siapa? Aku tak ingat nama dia. Kita jumpa. Kita berapa kali jumpa pengarah ni. Engkau je tak ada, sibuk tempoh. Aku malah nak jumpa orang kau. Sebab ini soalan aku terbalik meja ni. Soalan yang ditanyakan dalam meeting dengan pengarah JKM. Time tu belum Nancy lagi kan? Belum. Aku rasa dalam kes Bella ni
kita jumpa KP JKM ni aku rasa 3-4 kali. Pasal dia sekejap kan. Manjang tukar betul aku tahu. Jumpa PUU dan dengan jumpa ada office PUU ni pegawai undang-undang. Siapa yang nak tahulah, aku sorry pendek kan ya. PUU ni pegawai undang-undang bagi pihak JKM. Okay. Kementerian lah. Dan jumpa juga pelbagai orang lah kat dalam tu, kita meeting. Macam-macam pengarah ada. Dia jumpa 2-3 kali lah meeting. Okay. So aku tanya soalan ni. Aku cakap kenapa Bella tak ada IC sampai sekarang? Kalau aku tanya interview beberapa pegawai pelindung dan juga aku semak orang yang bertanggungjawab untuk uruskan IC dia adalah kalau dia masukkan di rumah jagaan, dia punya guru besar ataupun pegawai pelindung yang handle benda tu. Okey. Isu dia pula pasal bila aku tanya PU, kenapa dia tak buat? Ini kerja JPN. Aku sampai nak bengang, aku nak hantar meja. Aku cakap, apa benda kau boleh cerita? Kalau nak kerja JPN, aku bukan JPN, kenapa aku dekat sini? Kan? Sebab kau boleh recommend macam-macam ni. Kenapa kau tak recommend untuk kau punya kuasa kau boleh buat macam-macam. Betul. Tiba-tiba kau tak ada pasti. Itu yang aku geram. Aku cakap, okey, sekarang ni dah jadi. Bukannya benda yang aku cerita ni tak jadi macam senario kan? So, bukan. Apa isu sebenarnya? Aku cakap dia kerana berkenaan dengan pendaftaran ni kena dengan JPN. Aku cakap, okey lah, kenapa you tak buat? Bawa lah pergi ke JPN. That's it. Betul. Kan? Kenapa tak bawa gunakan pegawai pelindung? You pun PUU, you boleh call PU JPN kan? Macam kalau you nak buat lah kan. Sekarang ni bukannya kes general policy. This one is regarding a kid yang telah jadi mangsa sistem, di mana ada kelemahan dekat dalam JKM. Memang Bella ni betul lah cakap, dia bukan mangsa bainonnya dia mangsa sistem. Jadi cakap sekarang ni bukan aku cerita pasal berkenaan dengan awang-awangan ataupun benda-benda teori dah jadi. Benda dah berlaku kepada seorang yang disebabkan kelemahan kerana tak ada guideline OYDS tersebut, mengakibatkan dia tercedera. Okay, jadi sekarang ni dia dalam sepanjang kes ni, kenapa aku tak uruskan dia punya IC? Kan? Betul dia cakap, dia kena pergi JPN sebagainya, whatever. Aku sakit hati lah. So memang tak ada conclusion lah? Ada. Pasal itu pun Kak Zul tolong. Aku find out Kak Zul tolong. Kak Zul apa tolong? Atau dapatkan dia punya IC. Tak lah, yang tu dah selepas lah. Lepas lah. Itu yang aku cerita pada waktu tu, apa dia punya conclusion? Sepatutnya semua tak nak bertanggungjawab lah. Biasanya dia macam, itu JPN bukan kerja JKM. Okey sah. Okay. Aku punya soalan pula yang ni adalah, macam mana yang magistrate pun boleh mengiyakan orang yang kau hantar satu contohlah, kalau ada orang nak dispute, dia kata aku tak pernah bagi sesiapa sebab nama pun tak ada, apa pun tak ada. Betul. Dia macam kau hantar barang kosong sebab Bella ni tak ada kod. Itu dia punya kelopongan kat situ. So maksudnya mahkamah pun kena improve lah bila kes ni tendang lah dulu. Pasal betul tak kan? Dia macam ni tau. Dia kalau founding, saya sorry lah bernama ni kentam jugalah. Pasal benda sensitif. Tak, benda stateless ni memang ni kita boleh sembang one more episode yang lagi panjang. Tapi aku pun cakap pendek kat sini. Benda citizenship ni untuk orang yang dijumpai kan, ni founding lah, dijumpai sepatutnya berdasarkan federal constitution dia consider Malaysian. Tapi dia jadi sensitif kerana ada isu stateless. Maksudnya kalau kita jumpa budak-budak tu dekat Sabah terus jadi Malaysian ke? So ada isu political kat situ. That's why JPN memang dia sangat-sangat sensitif kat situ. So bila JKM pasal kanak-kanak nak uruskan isu berkenaan dengan Bella ni, untuk ni dia tolak je lah. Patutnya JPN. Aku cakap, kau bawa lah pergi JPN. Apa masalah kau? Apa masalah? Apa yang susah sangat sebenarnya? Kita buatlah WhatsApp group. Kalau tak ada WhatsApp group aku cakap PU. Tak ada lah. PU je JKM dengan PU JPN buat WhatsApp group. Buat hantar. Dia orang buat hari sukan boleh, pocok-pocok boleh. Takkanlah benda ni pun tak boleh buat. Aku tak faham lah. Dan sepatutnya G2G talk ni, betul. Dan benda ni pun dia seorang, dia bukanlah daripada Sabah. This is not rocket science lah. Untuk dia nak argue sana sini bla bla bla. Kewarganegaraan Bella tu tidak pernah jadi soalan. Tak pernah orang cakap dia bukan Malaysian tak ada. Adalah seorang pun daripada Asia cakap dalam Facebook kan. Cakap. Jadi pada aku ialah macam, tapi untuk pengetahuan kau Alip kan, memang sebenarnya ada kes lain dalam situasi sistem Bella ni. Dia ada kes lain yang terpalit dengan isu rumah perlindungan kanak-kanak. Rumah perlindungan kanak-kanak ni pun ni di bawah JKM okey. Di bawah JKM, bukan bawah private ni bawah JKM. Di bawah RKK. Di bawah RKK ni, rumah kanak-kanak ni di bawah JKM, maknanya dia tak ada tempat ni.
Okay, aku dah ambil ni sebab Bella dah pernah masuk dulu RKK ni sebelum dia keluar. Okay. Sebelum dia dikeluarkan. Kenapa dia dikeluarkan ni? Dia dah ada kat sebelum tu dah ada kat RKK sama Dia Bainun. dah ada kat RKK. Kau tahu tak, aku bila aku tengok kes ni kan, dengan politician tak minat, apalah yang dia, kalau kes lain dia minat, yang ni tak minat. So dia telah menaikkan aku punya suspicious aku tu lah dekat ni. Sebab tu lah aku cakap benda ni memang iceberg lah, apa nama, below the iceberg. Betul. Ni lagi besar lah, macam-macam isu lah. Dia punya logik dia adalah sebab aku dah pernah offer dah politician. Aku malah nak sebut nama, apa nama kawan-kawan aku yang aku pass. Tapi korang yang dengar ni, korang tahu kalau aku sebut nama korang ni, siap korang. So, aku dah bagi tahu sebabnya korang ambil, tapi korang tak nak ambil. So something wrong somewhere. Dan kita tahu Bainun ni memang UMNO zaman dululah. Dan dia punya partner dia Syed Azmi memang pro ke PH lah. Mungkin that's the reason lah tak ada orang. Mungkin pasal aku rasa nak kutip dia, walaupun kes ni punya bola tanggung dekat semua orang. Betul. Pasal aku punya personal opinion, diorang ni pandai marketing. Syed Azmi dan juga Bainun, diorang rapat dengan politician, child commissioner, everyone in the know yang buat. Ya, pasal aku banyak buat aktivism bukan KL, aku buat dekat Sabah Sarawak. Dekat KL, Bainun ni memang popular. Betul. Syed Azmi ni memang popular. Jadi orang merujuk kepada dia. So bila jadi benda macam ni, tak ada orang yang nak sanggup benda ni takkan nak lawan kan. Kita nak against dia orang kan. Betul. Time tu sebab kau pun tahu aku masa aku nak pergi kat Syed Azmi ni, aku fikir cakap, kenapa kau nak Muhammad ni aku cakap kan, followers ni beratus ni sama level kau ni. Tak, dia kena main. Dia kena main. Aku tak main. Kau bayangkan dia tapi aku tak takut lah. FB tu kan, sampai apa saja aktiviti NGO yang melibatkan kanak-kanak kat Malaysia, dia ni antara orang yang dia akan ke depan. Sampai dia akan tolong Mekah. Aku akan cakap sampai sekarang mungkin dah slow sikit lah. Orang still rujuk dia. Betul. Tapi cuma dia orang dah tahu lah siapa kau. Betul. Dia pasal isu ni, pasal aku ingat pasal isu Syed Azmi ni, just nak mention sikit je. Pasal Kak Zul inform bahawa Kak Zul ada tanya pasal one of the issue dia berkenaan dia, because kenapa Kak Zul boleh bawa keluar Bella, kerana ketika tu COVID. Now ketika rumah tu semua kena COVID. Ni nak cerita sikit. Nanti kita bawa ni. Boleh cerita yang tapi dah kontrol sikit lah. Masa COVID. Jadi ketika COVID tu, Bainun bawa semua budak, tinggal lagi seorang. Rumah tu semua kena COVID. Termasuk dengan Bella pun kena COVID. Bella kena tinggal. Semua pakai apa nama pink bracelet. Betul. So kecuali Bella COVID. Bella tak dibawa dia tak bawa. Maksudnya apa? Dia sendiri pun tahu. Maksudnya dia sendiri pun dah tahu dah, aku kalau aku bawa keluar ni mati ni. Kantor dia. Jadi dia tinggal. So ketika Kak Zul bawa keluar Bella ni, this issue was raised to Syed Azmi tau. Macam you tahu tak? Ada screenshot tu betul. You tahu tak sebenarnya budak ni dekat dalam ni injured semua, you tahu tak? Kalau salah Zul, you bawa je lah pergi balai polis. Sampai sekarang Syed Azmi have never asked support Bella. Tak tanya pasal Bella. And then masih lagi, just aku nak add sikit je lah, sorry masih lagi banyak orang cakap sebenarnya ada kemungkinan benda ni tak berlaku. Nonsense. Kerana bila aku pergi court, dia bukan keterangan Yasmin saja. Orang cakap Yasmin punya keterangan boleh kena tipu. Tak ada. Medical punya elemen tu clear. Kena dera. Dia cakap bahawa kecederaan dia adalah kecederaan yang berulang-ulang dan konsisten dengan penderaan. Betul. Dia cakap ada orang yang buat. Ada cakap ni ada budak lain buat. Tak kisah siapa buat pun sebenarnya. Pasal kau yang ibu menjaga. Dia punya point dia, kalau betul ada orang lain buat, apa kau tak buat benda dia buat? Betul. Kau lah kena gagal. Kau gagal. Betul. Takkan kau tak boleh kontrol orang dalam rumah tu. Betul. Takkan kau biar ni. Takkan kau tengok. Kau tolong cover line. Lain lah. Let's say lah senario tu kata kononnya alasan dia pakai ni saksi-saksi ni yang buat. Ada salah seorang lain yang buat. Salahkan saksi-saksi ni apa semua. Kecederaan yang doktor bagi tahu ni berulang-ulang, takkan benda ni banyak kali jadi. Kau biar je ni. Lepas tu dia ada isu, kenapa engkau tak nak bawa pergi hospital? Kau sembunyikan. Itu kenapa kau cuba nak sembunyikan? Apa yang kau cuba sembunyikan? Benda ni common sense lah. Itu aja cakap. Tipu mangkuk-mangkuk ayun yang tasuk kau, yang kau boleh bagi duit boleh lah. Tipu orang macam kita ni tak boleh lah. Boleh tak logik lah. And then tu juga lah. Aku pun rasa kes sebenarnya yang menangkan memang Bella lah. Bella bagi keterangan dalam mahkamah.
dan dia kira consider menangkan kes sendirilah. Sebab dia sendiri datang dan dia sendiri yang bagi tahu. Betul. Itu aku rasa untuk starting ini tau. Ini baru starting Aku panah ni ada benda dia. Aku boleh cerita Ini baru starting sebab kita punya journey ni belum cerita lagi macam mana kita jumpa Alip ni. Ini belum cerita ni. Ini baru pasal permulaan Just for Bella. Permulaan dan kita orang akan cerita kat korang dalam drama-drama yang kau rasa dalam court, di luar court. Ni tak ada kat dalam aku rasa nanti kau akan tengok sendiri lah macam mana journey kita orang ni dengan yang lain dekat episod yang seterusnya. So aku cut dulu kat sini, nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.